Pernah tak kamu terfikir, kenapa ada orang gaji RM5,000 boleh simpan RM2,000, tapi ada yang gaji RM10,000 setiap bulan tetap juga kosong? Bukan sebab tak pandai cari duit, tapi sebab tak ada kesedaran keuangan. Kamu tahu tak, bulan lepas kamu habis berapa? Tahu tak, kalau setiap hari beli air RM10, setahun habis RM3,650. Duit tu kalau simpan dan labur 5% setahun, 30 tahun akan jadi berlipat kali ganda. Kita ni beli baju, order GrabFood, ikut trending skincare. Semua tu bukan reward. Itu namanya dompet bocor. Orang kaya bukan sebab gaji besar, tapi sebab dia tahu duit dari mana datang, ke mana pergi dan macam mana nak gandakan. Jadi, kalau kamu nak bebas kewangan satu hari nanti, bermula satu benda je. Faham dulu konsep tentang duit. Fitrah duit ni memang untuk dibelanjakan. Tetapi kalau kita alihkan sikit kepada aset emas, macam ni, nilai duit tadi masih kekal, malahan bertahan dalam bentuk emas. Follow saya untuk lebih tips dan info seputar emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.